Apakah maksud kata-kata ini? Kalau nak kenal kawanmu, mu ajak dia musafir. Adakah kita akan nampak perangai yang sebenar? Betul. Bukan mesti begitu. Tapi antara nak mudah kenal orang, kita ajak dia musafir. Contoh mudah, kita tahu dia semayang ke tak? Nampak? Dia boleh ngelik-ngelik. Kalau orang tak semayang, dia jadi ngelik. Orang kawan kita ni kita tak tahu dia tak semayang. Kita ajak jalan musafir. Nak pergi ke Indonesia, Bandung 3 hari, Surabaya 2 hari, Jogja 4 hari. Mu tengok time semayang tengok. Muitar ni tak semayang. Boleh tahu tak? Boleh tahu. Betul tak? Lepas tu time makan. Time makan asal nak kira, dia buat main telefon. Asal nak bayar, dia buat main telefon. Boleh kenal tu perangai. Tak ada orang perangai gitu. Nah, asal orang panggil, kira. Dia main telefon. Bayar dia. Dia buat keju. Lagi Kalau ada itu munjang manja-manja. Nampak? Perangai. Boleh tahu tak perangai? Boleh tahu perangai. Kalau ada nak beli, pinjam bitin mu dulu 200 tengok. Dia akan kata begitu begini boleh. Ada musafir. Boleh kenal orang bakhil, kedekut, liar. Kuali angin, macam-macam pesek. Tak semayang dan sebagainya. Kau puang gitu kok. Tak ajak duit sebuah kereta kali duduk 3 hari 3 malam. Tak semayang. Tahu dah nyakit. Tak semayang. Contoh, okey?